Bihun goreng buat makan petang. Aduh, memanglah sedap. Nak pula kita tabuk-tabuk bawang goreng yang rangup tu, perah limau sikit. Hui, rasa dia tak boleh tahan. Apa kata kita masak sendiri bihun goreng untuk minum petang hari ni? Kita hiris nipis-nipis 5 biji bawang merah. Kalau nak tumbuk pun boleh, nak kisar pun boleh. Tapi saya pilih untuk hiris. Potong 5 ulas bawang putih nipis-nipis. Dan kemudian kita cincang-cincang 4 ataupun 5 sudu udang kering. Cincang kan tak cincang, lagi halus, lagi sedap ni. Hiris nipis-nipis 3 keping fish cake ataupun kek ikan. Ikutlah, nak pakai fish ball pun boleh. Lepas tu kita hiris tomato sebiji. Macam ni orang panggil roll cut punya hiris. Ambil sepohon sawi dan kemudian kita tenyih-tenyih batang dia tu dan kemudian kita potong-potong. Macam ni pun dah okey dah. Jangan besar-besar sangat. Manusia nak makan ni. Dan kemudian kita hiris isi ayam. Nak isi banyak, ambil bahagian dada. Kita hiris bentuk cube-cube boleh. Nipis-nipis pun boleh. Orang kata sedang-sedang elok lah saiz tu. Jangan besar sangat. Nanti lambat nak masak pula. Masukkan minyak kelapa rasaku ke dalam kuali lebih kurang dalam 4 ke 5 sudu. Lepas tu nyalakan api. Kita nak goreng telur terlebih dahulu. Dah masuk telur tu, kemudian kita hancurkan telur tu. Kacau. Dah sampai dah naik bau dah. Kita masukkan bawang putih. Kacau sampai dia betul-betul sebati. Sampai betul-betul naik aroma bawang putih tu. Baru kita masukkan bawang merah yang telah kita hiris tadi tu. Teknik goreng macam ni selalu kedai Cina selalu buat. Dia goreng telur terlebih dahulu. Dah cantik, dah bau naik wangi dah semua. Kita masukkan ayam telah kita hiris tadi tu. Jangan masak ayam tu sampai garing sangat. Agak-agak dalam setengah masak dah cukup dah. Kita masukkan fish cake. Dan kemudian kita masukkan sekali dengan cili kisar. Lebih kurang dalam 3 sudu cukup lah. Aku tak makan pedas sangat. Kalau rasa nak makan pedas, boleh tambah lagi. Lepas tu kacau lah bagi dia sebati. Sampai cili tu agak-agak nak masak lah kan. Taklah ada bau cili sangat. Masukkan sos tiram rasaku lebih kurang dalam 3 ke 4 sudu. Lepas tu kita kacau bagi dia sebati. Sos tiram ni kalau kita tak kacau, lambat kacau nanti dia hanyut, tak sedap. Elok rupa dia. Dah cantik dah macam gitu. Kita masukkan kicap lemak manis rasaku. Dan juga kicap pekat rasaku. Rasa yang ku rindu. Lepas tu kita kacau lah. Kacau punya kacau. Jangan lupa masukkan udang kering yang telah kita cincang-cincang tadi. Kacau bagi dia sebati. Dan kemudian kita masukkan bihun yang telah kita rendam dengan air. Nak cepat kita boleh rendam dengan air panas juga. Tapi jangan lama sangat. Sekejap saja. Boleh tambahkan sedikit air lebih kurang dalam suku mangkuk. Dah cukup dah untuk melembutkan lagi bihun tu. Dan kita kena kacau. Tak renti-renti. Kalau tak nanti bihun jadi mangkang. Kita boleh masukkan daun sawi dan juga tomato yang telah kita potong tadi. Kacau, jangan tak kacau Abang Non. Dan kemudian kita masukkan taugeh. Elok ni taugeh ni. Saya suka taugeh. Letak lebih pun tak apa. Dan kemudian kita kacau dan kita masak dia sampai betul-betul masak. Wangi elok bau bihun goreng ni. Kalau belah-belah Kedah, belah-belah Penang tu, dia selalu makan dengan kuah laksa. Tak ada, tak apa. Kita boleh makan macam gitu saja. Taburkan sedikit cili yang telah kita potong dan juga daun bawang. Nak tambahkan sedikit bawang goreng pun boleh. Nampak menarik. Ni kalau dekat kedai mamak mau sepinggan RM8 lagu ni. Tambahkan sedikit limau nipis yang telah kita potong dan sedia untuk dihidang. Hampa jangan nak tengok sajalah. Kenalah cuba resepi ni.